Bismillah. Welcome to my Miss Amelia. Ini tahu sangkut di bawah bedah. Johor dulu. Ini saya nak buat konten tentang kisah pasal gedung New London Astor. Okay. Story. Okay. Minta maaf dalam dia tak boleh konten. Ini tudung New Estate. Dia ada warna olive, green dan cream, macam chocolate gold, green. So bayangkan tudung ni kita boleh pakai dengan banyak jenis baju. Okay, ni New Estate. Dan dia boleh bawa, kalau macam saya punya prinsip, jenis saya okay, kalau jenis saya macam ni cara saya untuk bagai bawa punya tudung. Okay, ni contoh yang pertama. Okay, ni untuk tan Estate pun ada warna tan, warna macam royal atau navy blue, warna macam golden emas, orange, dress orange, white. Kat sini pun boleh banyak baju juga yang kita minus. So boleh jimat baju, minta maaf perdalan, boleh jimat tudung. Okey, tadi yang pertama saya cakap macam ni kan, sebab tudung ni tak gosok, jadi biar sikit. Minta maaf ni. Okey, ni yang cara pertama. Okey, cara pertama ni macam ni. Okey, cara kedua macam orang biasa kan. Orang selalu buat macam ni kan. Orang selalu buat macam ni. Macam ni boleh juga untuk buat rambut. Okey, macam ni. Contoh saya ajar. Ambil sini. Dan dalam ni kita akan kembangkan. Dan dalam ni kalau kita pinjak atas, dan dalam ni. Okey, saya contoh satu je. Okey, dalam ni. Okey, ya, okey sini. Lepas tu yang dalam ni kita kembangkan. So okey, dah pin. Yang dalam ni kita kembangkan. So ni ni kita pin. Ni saya tak buat pin. Okey, macam ni. Ni pun kita boleh buat macam ni juga. Tapi kat sini kita dah pin lah. Okey, tu je. Ini cara yang orang selalu buat biasa, tapi boleh untuk jadi Muslim. Okey, tadi cara yang saya nak sebut tadi, pattern. Okey, saya punya ni tudung saya casing bag pin. Buat ni pin ke bawah dagu. So yang ambil yang ni pin dengan ni. Okey, yang ni pin, dan yang ni kita nak lepas macam ni pun boleh, ataupun kita nak sendirikan. Okey, itu je untuk kat rumah. Benda tu simple. Okey, itu jadi ni tan dan ni tan straight New Estate. Dua tudung ni boleh 5 pakaian baju. Okey, ini dia macam light pink, tapi soft. Dan soft ni pun saya pun try pakai lagi. Tak salah nanti insyaAllah kadang-kadang nak ada batal atau mereka. So
saya akan baikkan baju pink dengan seluar. Okey ke? Baju pink, seluar black, sesuai lah dengan tudung ni kan. Ini adalah warna light pink ataupun memang macam pink yang sangat muda lah, light pink kan. Okey, ni boleh. Tudung ni boleh kita pakai seluar black atau green dengan baju pink, atau baju saya pakai sekarang. Sebab baju saya pakai ni adalah baju Nur Safiah, kain moskri. Dan sekarang saya pakai tudung silver green, baju green sleeve blue dan skirt soft grey. Kadang macam ni. Baju ni kita anda tengok, baju saya pakai ni ada warna pink, ada warna hijau dan ada warna grey, hijau, pink. So boleh lah dengan tudung ni. So masuk juga. Okey, ini tudung dari Fariha, kain cotton. Dia daripada Korea, kain cotton bawa Fariha Korean. Ni kain cotton. So kita nak gosok, tudung ni kalau nak bawa pergi mana-mana kan. Ni tudung Fariha cotton warna grey, macam baju saya ni, tapi ni macam pekat sikit kan. Okey, ni untuk basah pun boleh. Just kita lipat macam ni, just kita pakai pin macam biasa, atau yang ni sebelah pendek, ada sebelah sini pendek, ikut style pun. Okay. Ini tudung Fariha kot Nawara. Dia ada warna putih, dia ada warna purple, ni purple dan coklat serta cream. So satu tudung ni boleh buat muat 4 warna baju. Okey. Ni tudung ID Jumaah. Tudung ID Jumaah yang saya beli daripada sahabat saya, kawan baik saya masa sekolah. Tudung ni bercorak kat kek, dan itu tema rangka belakang dia warna hitam, ada warna coklat, ada warna orange, ada pink, ada putih, ada kuning. Okey, ni nampak sini. So kalau ikutkan ada dalam ni ada 4 atau 5 warna sesuai untuk 5 baju. Okey, 5, 4. Ni anda ada 2 baju boleh. Ni pun kalau misalnya baju macam ni, ada yang satu black grey, baju black tapi bercorak yang macam ni juga boleh juga guna ni. So ada 3 baju yang sesuai untuk tudung ni. Okey, 4 atau 5 baju, 4 baju, 2 baju, 3 baju. lima baju. So bagi anda kalau nak mudah, bawa ni satu. Okey, ni ambil saya letak. Okey, 2. Okey, ambil ni 3. Okey, mana ambil ni. Jadi kat sini ada 14. Okey, contoh kita ambil ni. Kita ambil 2, 3, 5. So 5, 2, 3, 5. So kita ambil 6 dah. 2, 3, 5. Jadi 10. Tambah andanya 2 ni. Pilih satu, nak 10 atau ni. Dan 3 sini ada 10. Kalau ambil yang ni jadi 15. Okey, nanti saya akan buat description untuk TikTok saya, untuk saya buat untuk tengok beg kuning saya pasal tudung itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.